9 Mac 2014, Lee Chong Wei menjuarai kejohanan badminton terbuka seluruh England. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, sekali lagi mengharumkan nama Malaysia apabila menjuarai kejohanan badminton terbuka seluruh England pada aksi akhir di National Indoor Arena, Birmingham, England. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei mengesahkan kemenangannya selepas menewaskan Chen Long dari China dengan kutipan mata 21-13, 21-18. Kemenangan ini secara langsung meningkatkan rekod kemenangan beliau kepada 8 daripada 16 pertemuan dengan Chen Long. Ini juga merupakan kemenangan ketiga yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei pada kejohanan berprestij ini.